Baik, saya ada satu cerita tuan-tuan. Setiap kali ARN, benda ini akan berlaku. Tahun lepas ketika saya berjalan datang ke Dewan, ada seorang PGBO wanita. Tuan Syukur, nak selfie? Boleh? Boleh. So selfie, cekik. Kemudian saya tanya dia, ada menang anugerah tak? Oh, tahun ni saya tak menang anugerah lah Tuan Syukur. Boleh Tuan Syukur doakan tahun depan saya menang anugerah? Oh, boleh. Saya doakan. Itu cerita tahun lepas. Tahun ni sama juga, on the way ke Dewan, seorang lelaki pula, PGBO yang muda sangat. Tuan Syukur nak ambil gambar boleh? Boleh. Ada menang award tak? Oh, tak ada. Saya datang sini support tim saya saja. Baik, saya nak tanya, siapa kat sini dia tak menang award tetapi dia datang hadir? Angkat tangan. Oh, ramai. Datuk Seri tengok ramai. Tak menang award datang. Siapa kat sini yang tak menang award pada tahun ini tapi tahun depan dia nak saya doakan dia naik pentas menang award? Angkat tangan. Sebut saya. Siapa yang sebut saya paling kuat, saya doakan dia naik pentas 4 rekod. Saya. Terima kasih. Baik, kenapa pentingnya untuk kita datang ke ARN walaupun kita tidak menang award? Why? Jawapannya sebab kita nak tengok kita punya future. What is your future? Jadi sebelum tuan-tuan menang award, naik ke pentas, tuan-tuan datang lihat dulu orang lain yang telah datang. Jadi tuan-tuan mungkin tertanya-tanya, orang-orang yang menang award ni, bagaimanakah rupa mereka? Adakah mereka orang yang luar biasa? Adakah mereka ni muka berseri-seri, bercahaya-cahaya? Tengok-tengok tak ada pun, sama je. Jadi dengan kata lain tuan-tuan, yang menang award adalah orang yang biasa-biasa. Namun, saya nak share dengan tuan-tuan 3 perkara penting yang wajib ada pada diri tuan-tuan untuk berjaya. 3 perkara. So, please take note. Yang pertama, dila-dila yang dapat award ini, mereka ada satu ciri yang dinamakan extraordinary. Semua orang sebut extraordinary. Extraordinary. Apa maksud extraordinary? Maksud dia, orang biasa ialah ordinary. So mereka cuma perlu ada sedikit extra. Jadi kerana mereka ada sedikit extra, mereka dapat Club 100. Kerana ada extra yang lebih sikit, Club 365. Extra yang lagi hebat, Club 1000, Club 3000. Dan ada Club 5000. Ni tuan-tuan tertanya-tanya, wow, Club 3000, 5000, macam mana mereka buat? Tengok rupa biasa je, bulat di muka. Club 3000 muka bulat juga. Okay? Jadi orang-orang ini, kalau tuan-tuan tahu mereka ada kejayaan yang besar, tuan-tuan kena tanya satu soalan. Apa benda yang extraordinary yang mereka buat? Mesti ada something yang extraordinary. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan tanya saya, Cik Syukur ni extraordinary-nya kat mana? Sebab saya tak nampak Cik Syukur buat TikTok live pun. Tak nampak Cik Syukur buat live ke apa ke semua. Baik, saya punya extraordinary start daripada tahun 2008, ketika zaman Public Go mula start, sehingga tahun 2018, di mana saya menjadi official speaker Public Goal yang setiap bulan keluar bagi seminar di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia selama 10 tahun. Tiap-tiap bulan saya kena keluar outstation 2 minggu hingga 3 minggu bagi seminar 10 tahun. Waktu itu tuan-tuan saya bekerja sangat kuat. Dan ada istilah yang selalu saya cakap dekat staff Public Goal. Saya mati boleh, sakit tak boleh. Kerja kuat-kuat, mati boleh, sakit tak boleh. Maksud dia apa? Maksud dia sakit pun kena kerja, kena bagi seminar. So 10 tahun. Jadi 10 tahun itulah yang menyebabkan bisnes saya grow sangat luar biasa, sehingga jadi banyak milion lah. Jadi itu extraordinary saya.
Tetapi itu tahun 2008 hingga tahun 2018. Untuk tuan-tuan berjaya sekarang, saya nak bagi satu tips Kejayaan tahun 2008 resepinya tidak sama dengan kejayaan tahun 2016. Sekarang resepi berjaya sangat berbeza. Datuk Seri selalu update kita. Sekarang siapa mau dapat jadi dealer yang boleh rekrut ramai-ramai ribu-ribu, dia mesti pada AI. Ada dengar Datuk Seri cakap AI? Dulu tak ada cakap AI, dulu cakap Facebook Live. Sekarang sudah zaman AI. Jadi resepi itu berbeza. Dulu kena bagi seminar, kena pandai cakap one to many people, kena pandai buat lawak dan semua, tidak orang tidak. Sekarang tak payah tuan-tuan. Boleh buat TikTok live. Muka tak handsome, tak lawa, tak apa tuan-tuan. Pasang filter apa? Tiger. So pasang Tiger punya filter, tuk live. Lepas tu saya pun tengok, asal cantik sangat ni. Tengok dekat luar biasa-biasa, tapi dalam TikTok live cantik luar biasa. Jadi untuk yang wanita, kalau tak cantik pun tengok ada filter untuk anda. Untuk lelaki kena cari filter ahli syurga. Ahli syurga. Contoh kita mana ada filter Tiger lah. Contoh tapi kalau kita cari filter tu memang tak jumpa Jadi dulu kena keluar, sekarang hanya konsisten duduk di depan Kamera. depan handphone sudah boleh dapat kelab ribu-ribu. Jadi dengan kata lain, formulanya tak sama. Dan tuan-tuan kena belajar, dan tuan-tuan kena datang, dan tuan-tuan kena tengok orang yang dah berjaya tu. Dari situ kita belajar. Ini Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi, katakan Tuan Azizi. Okay, semua orang say hi to Tuan Azizi. Baik, ada satu benda yang Tuan Azizi berkongsi dengan saya, dengan kita orang semua. Tuan Azizi ni tuan-tuan, dia old timer. Jadi untuk berjaya, dia tengok anak-anak muda ni buat TikTok live, buat benda-benda yang dia tak tahu. Tuan Azizi Ali sanggup belajar dengan Tuan Allahyarham Tuan Abdul Rahman, belajar TikTok live dengan Tuan Azam Amiri, belajar dan dia cerita kepada saya. Dan Tuan Azizi Ali daripada orang yang tidak tahu, dan dia veteran, dan dia berjaya buat TikTok live dan berjaya grow bisnes dia sangat luar biasa. Bagi satu tepukan. Jadi dengan kata lain, tuan-tuan mesti ada extraordinary effort, tuan-tuan akan berjaya. So, yang kedua adalah tuan-tuan kena ada teamwork. Ini penting Mula-mula tuan-tuan tengok anugerah dekat sini is about sale, personal sale, $1 million sale semua ialah lebih kepada individual achievement. Tetapi malam karak tuan-tuan akan melihat anugerah-anugerah yang bersangkutan dengan teamwork, berkaitan dengan leadership. Leadership. Jadi dekat public goal ini, dia bukan sekadar bagi tuan-tuan peluang untuk menjadi superstar salesman, tapi juga menjadi seorang leader. Apa maksud leader? Cara berfikirannya adalah macam mana cara aku nak mengubah hidup orang lain, macam mana cara aku nak bawa sekapan. Macam ni, tim-tim diamond ni, tim-tim diamond depan kita ni. Diamond, cara mereka berfikir adalah, tahun ni aku nak bawa berapa ramai, aku nak bawa 1 kapal, aku nak bawa 100 orang. It's not about us anymore. Dia about macam mana nak bawa ni tuan-tuan semua ni. Jadi semakin tuan-tuan nak berjaya dalam public goal, nak tak nak tuan-tuan kena menjadi seorang leaders, mesti ada teamwork. Kalau tuan-tuan tidak ke arah teamwork, sampai bila-bila pun tuan-tuan pergi PGLS, tuan-tuan akan naik economy class. Tuan-tuan buat sale puluh-puluh juta sekalipun, economy class. Tak boleh unlock business class, tak boleh unlock first class. Nak unlock business class dengan first class, mesti ada leadership skill. Tuan-tuan kena lahirkan FMD, dan lepas tu tuan-tuan kena lahirkan lebih ramai, kita panggil FAA point. Dan di sinilah cabaran terbesar akan berlaku.
Tuan-tuan, cabaran terbesar ni dekat leadership tuan. Jadi leader ni sangat susah. If you ask me, sepanjang 18 tahun dalam public goal, menjadi leader ni sangat susah. Yang baru nak naik Pearl, ikut pengalaman saya, anak buah yang baru nak naik Pearl, baru nak lahirkan 3 FMD, pun dah problem dah tuan-tuan. Baru ada 3 FMD dah nanya. Pasal apa? Masalah dengan human. Anak buah tak dengar cakap, anak buah kita cakap lain, dia buat lain, dia tak nak follow, dan masalah-masalah yang sewaktu dengannya. Itu baru peringkat Pearl. Bila tuan-tuan datang ke peringkat diamond, double diamond, triple diamond, dia punya masalah dia lagi besar. Jadi tuan-tuan, this skill tuan-tuan kena belajar dengan diamond-diamond yang dah ada team. Tuan-tuan kena tanya, boleh tak saya ajar, boleh tak saya belajar macam mana cara nak membangunkan team. So diamond-diamond ni semua ada their own stories. Okay, story yang manis, yang apa ni, sedih, semua ada. So that what makes you a leaders. Okay, jadi sebelum tuan-tuan melahirkan tim yang besar, saya nak bagi satu tips. Tuan-tuan kena ada tim husband and wife yang sangat kuat. Siapa kat sini yang datang husband and wife, boleh angkat tangan? Huyo, cakap dekat dia punya pasangan, sayang, I support you. Sebut, sayang, I support you. You buat apa buruk, I support you. Pasal apa gelap? Sayang, support you. Happy ya. Baik. Sebab dalam public goal, Datuk Seri dan Datin Seri sangat pentingkan team husband and wife. Recognition mesti husband and wife. Dan buat public goal mesti semakin bahagia, semakin rapat. Ini falsafah Datuk Seri dan Datin Seri ya. Dia tak boleh buat bisnes public goal ni semakin renggang. No, dia mesti semakin rapat. Percayalah, kalau tuan-tuan punya team husband and wife kuat, tuan-tuan punya team belakang akan jadi sangat kuat. Sebagai contoh macam saya ada Cik Jun, my wife, very supportive, support saya yang sangat kuat. Jadi bila ada team, ada dealer PGBO lelaki, ada yang wanita. Jadi bila wanita-wanita ni ada masalah, dia senang berkomunikasi dengan wanita. So Cik Jun pun banyaklah tips, bagi tips. Oh, pasal apa? Oh, husband saya tak berapa suka lah saya buat public goal ni semua. Oh, Cik Jun cakap saya ada ubat, senang saja, ni ubat dia. Jadi benda-benda macam ni sangat bagus sekiranya tuan-tuan punya pasangan membantu. Saya sangat tak galakkan tuan-tuan buat bisnes PG sorang-sorang dan tinggalkan pasangan. Saya sangat-sangat tidak menggalakkan. Okay, mesti buat sama-sama. Follow this tip. Okay. Dan yang ketiganya adalah, yang ketiganya adalah mental warrior. Itu 3 benda. Mental warrior. Apa maksud mental warrior? Mental warrior bermaksud bila tuan-tuan buat bisnes public goal ini, dia wajib ada cabaran. Wajib ada dugaan yang menyebabkan tuan-tuan rasa hati tuan-tuan tergoyang, jiwa rasa sedih, pilu, geram. Wajib ada benda demikian. Kenapa saya tahu? Sebab saya pun pernah kenal. Bila kita buat bisnes public goal, dia akan ada cabaran yang menyebabkan kita rasa frust, kita rasa sedih, kita rasa geram. Namun, ingatlah pesanan saya, tuan-tuan kena cakap dekat diri tuan-tuan, dalam bisnes public goal ini, nothing can stop me. Tidak ada orang yang boleh stop saya, tidak ada orang yang boleh meruntuhkan bisnes saya. Saya kuat. Whatever challenges come, I will do. Sebab saya pernah tengok dealer-dealer PG yang hebat. Dari segi orang ni hebat, bercakap ni hebat, tetapi mentalnya tidak kuat.
Jadi gila macam ni, dia hebat ni. Jadi speaker public goal, official speaker, boleh dapat ramai frontline. Tapi bila ada sedikit cabaran, sikit je pun, kalau saya cerita tuan-tuan mesti tuan-tuan kelak lah. Sikit punya cabaran menyebabkan dia koyak. Saya tak nak buat apa-apa, sikit dah salah. Akhirnya bisnes dia lingkup, hilang, loss. Dan dalam hati saya cakap betul, kalau lah benda kecil macam ni, dia boleh bertenang, boleh relax, boleh sabar, dia punya bisnes dia akan grow yang sangat luar biasa. Jadi dealer-dealer yang hebat semua ni saya tahu mesti ada pengalaman mental koyak dan mental challenge. Okay? So macam mana cara kita nak mengelakkan masalah mental koyak, mental challenge? Senang saja, consult your leaders. Okay? Consult your leaders. Sebab leaders ni normally dia punya mindset dia kuat. Itu satu. Yang keduanya ialah what I always do is count my blessing. Kita panggil menghitung syukur. Contohnya, saya ada kawan di University Multimedia, my friends with me, yang mana satu department dengan saya. Daripada saya resign tahun 2010 sampai sekarang 2026, 16 tahun, pangkat dia tak naik-naik. Masih lagi manager sampai 16 tahun. Orang lain semua dah naik pangkat, dia masih lagi tak naik pangkat. Saya tanya kawan saya, pangkat apa sekarang ni? Manager. Tak naik pangkat. Saya dekat dalam public goal, tuan-tuan, ni dia lah dah banyak ahli. So I count my blessing. Saya kata, oh syukurlah saya dah keluar kerja daripada MNU, saya masuk public goal, saya buat bisnes ini betul-betul, saya dapat duit yang banyak, saya dapat masa yang banyak ketika masih muda, boleh melancur. Jadi I count my blessing. Yang kedua, saya count my blessing sebab public goal 18 tahun bertahan. Tuan-tuan bayangkan, ada syarikat-syarikat emas yang datang 2 tahun lingkup, 3 tahun lingkup. Tahu tak syarikat mana? Pernah dengar? Jiran sebelah kita. Bayangkan dealer-dealer public goal yang termakan dengan pujukan syarikat-syarikat yang tawar komisen lebih banyak lah, insentif lebih lah. Semuanya lingkup, tuan-tuan. Sebab itu saya sangat bersyukur dengan public goal, sebab nama dia public goal. Tuan-tuan tahu tak, public goal ni bermaksud orang ramai. Public goal bermaksud emas untuk orang ramai, for everyone. Jadi sebab itu public goal ini dia tidak ada sebarang sentimen. Sentimen hanya emas ini untuk hanya bangsa inilah, untuk agama inilah, tak ada. Sebab itu dalam public goal kita tengok tim kita semua ada semua bangsa, Melayu, Cina, India, semua ada. Dan kita boleh berkembang di Indonesia. Pasal apa? Pasal nama kita public goal, goal untuk orang ramai. No sentiment. You buy gold, you get gold, it's for everybody. Bayangkan tuan-tuan, syarikat-syarikat lain tidak ada seperti kita. Tuan-tuan bersyukur. Dan kemudian hala tuju syarikat public gold, nanti akan banyak ATM. Customer beli emas, keluar dekat ATM. So ada tuan-tuan, ada berjuta customer pun senang nak servis. Jadi hala tuju public gold sangatlah jelas yang menyebabkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan bersama dengan public gold, tuan-tuan terpaksa kaya. Datuk Seri Louis Ng berjanji dengan kita, you dengan public gold, duit langgar pintu. You tak mau kaya, you terpaksa kaya. Begitu pakai. Tuan-tuan fokus public gold, insya-Allah tuan-tuan terpaksa kaya. So itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Million Star Double Diamond Mahaguru Syukur Indonesia. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang dimuliakan.